Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada CF Motor 700 MT. Okey. So, customer ni daripada Sepang datang ke tempat saya Kampung Melayu Subang ni. Okey. Untuk buat pemasangan spotlight. Okey. So, barang ni customer beli sendiri. Okey, untuk 700 MT ni sesuai pakai ni ya. Okey, sebab dia besar, dia tak besar sangat. Dia ngam-ngam lah untuk motor ni lah 700 MT ni. Okey, kebanyakan 700 MT saya pakai ni. Okey. So macam biasa, ni lampu dia, ni cover dia, wiring dia, button dia. Jangan tak ada button pula ni. Mana button ni? Ni button, ni button, ni dengan wiring dia. Okay, so nanti kita tengok untuk spotlight kita pasang kat 700 MT yang warna putih biru ni. Okay, ni first time saya pasang yang warna putih biru ni. Biasa yang datang warna hitam. Okay, so kita tengok cun tak cun. Sebab dia punya crash bar ni warna silver. Biasa warna hitam aman. So crash bar dia ni pun silver mati juga lah. Okay, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight tu dekat 700 MT warna putih ni. Okay. Okay, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat CF Motor MT 700 ni. Okay, macam biasa kita letakkan dekat sini. Okay. Okay, so untuk model yang customer ni bawa dia lain tau. Switch dia ada 3. Okay, switch dia ada 3. Ni model lain ni. Biasa ada 2, saya pasang 2 je. Yang ni ada 3. Okay, so ini daylight, flasher dan ini spotlight. Okay, so spotlight dia ada 2 mode. Satu yang biasa, satu lagi dia menyuluh lah. Okay, so saya tunjukkan berapa ni gambar sikit, gambaran dia. Okay, kita try adjust kat dinding tadi. Okay, nampak ni dah pukul 6 lebih ni. Okay, so nampak suluhan cahaya dia macam mana. Okay. Okay, ini untuk spotlight saya akan tunjukkan daripada depan. Okay, selepas tu kita padamkan spotlight, dia ada flasher. Okay. Okay, selepas tu dia ada daylight. Okay, untuk lampu ketiga dia daylight Okay, so dia lain, yang macam yang 2 switch tu lain, yang 3 switch ni lain. Okay, 3 switch ni dia control kat sini. Okay, so bila flasher pun daylight masih hidup. Nampak dan dia ada flasher. Okay, so kalau ikutkan yang ni spotlight, kita matikan daylight dia, dia boleh mati, hidupkan daylight dia. Okay, so kalau nak hidupkan spotlight saja pun boleh. Kita matikan daylight. Okay, so ini spotlight. Okay, so ini spotlight dan ini dia lampu tajam dia. Okay, ini yang menyuluh betul. Okay, yang ini kalau malam kalau malam kita akan nampak dia bulat. Okay, tapi yang paling terang kat tengah. Okay, so kedua yang ni yang betul-betul suluh tajam. Okay. Okay, so itu saja untuk MT 700 CF Motor ni. Okay, customer daripada Sepang datang ke Kampung Melayu Subang ni. Okay, pada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, ciao.